di mana budaya merokok di kalangan muda berumur 13 tahun hingga 17 tahun meningkat dari 9.8% pada tahun 2017 ke 14.9% pada 2027. Segamat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana saya melihat usaha untuk terus menuju untuk mengharamkan vape ini di Malaysia. Bukan saja vape, termasuk rokok. Saya ingin merujuk kepada laporan Prevention and Control Non-Communicable Disease 2024 yang dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan, di mana budaya merokok di kalangan muda berumur 13 tahun hingga 17 tahun meningkat dari 9.8% pada tahun 2017 ke 14.9% pada 2027. Ini menunjukkan tren merokok ataupun vape di kalangan generasi muda semakin hari semakin meningkat. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri dan Kementerian Kesihatan, adakah kementerian bersedia akan mengkaji semula atau untuk meminda semula generational end game dan kembali kepada parlimen ini untuk kita mengkaji semula untuk menyelamatkan generasi golongan yang akan melahir pada tahun 2007 ini kita dapat selamatkan di Malaysia ini. Kerana bukan saja e-cigarette tetapi merokok juga memberi kesan besar kepada kesihatan awam dan juga kepada ekonomi negara. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Segamat. Sememangnya adalah menjadi hasrat untuk kita melakukan rang undang-undang berkaitan tentang generational end game. Walaupun demikian, kita meneruskan moving forward dengan izin Tan Sri Speaker dengan akta yang sedia ada 852 yang komprehensif dan juga mempunyai pendekatan yang lebih agresif, terutama sekali di dalam bahagian penguatkuasaan. Sebagai contoh, kita telah pun menguatkuasa sepenuhnya halangan untuk display ban terhadap produk-produk merokok di premis-premis penjualan rokok. Dan juga penguatkuasaan yang sangat aktif dilakukan oleh penguatkuasaan, walaupun kita mempunyai kekurangan dari sudut peruntukan untuk menambah lagi kaki tangan dan juga pembelian kamera badan bagi penguatkuasaan ini, tetapi apa yang kami guna pakai adalah melalui kaedah-kaedah strategik placement our penguatkuasaan di tempat-tempat yang strategik. Walaupun demikian, pendekatan GEG ini akan kita kaji daripada masa ke semasa. Kita sekarang memberikan fokus kepada pengharaman vape dan juga kita mengharapkan agar pihak Kabinet dapat memberikan dasar yang jelas bagaimana untuk kita mengharamkan vape melalui kaedah-kaedah yang terbaik supaya kita dapat menghalang penggunaan vape ini yang sangat-sangat memudaratkan, dan juga prevalent yang menunjukkan penggunaan vape ini adalah sangat kritikal, di mana penggunaan vape di kalangan kanak-kanak juga meningkat, Tan Sri Speaker. Dan juga kita turut melakukan pelaburan yang banyak, di mana sebagai contoh bagi pakej kawalan tembakau saja kita berbelanja dengan jumlah yang besar 121.94 juta untuk bagi intervensi kesihatan awam. Sekiranya kita dapat mengharamkan vape dan juga dapat mengurangkan prevalent rokok ini, terdapat penjimatan yang besar yang dapat kita lakukan dalam tempoh 5 tahun ke 15 tahun, di mana kalau kita melabur RM1, kita akan mendapat pulangan RM1.21. Walaupun demikian juga Yang Berhormat, walaupun di luar topik vape ini juga, saya ingin menjelaskan terdapat juga cabaran-cabaran besar, bukan hanya setakat tembakau, kita juga berdepan dengan penyakit-penyakit yang tidak berjangkit, dan juga ancaman utama kita adalah ketika ini adalah berkenaan tentang garam, di mana sekiranya kita dapat mengurangkan pengambilan garam, RM1 yang kita laburkan, kita akan mendapat pulangan lebih kurang RM4.50 dengan pengurangan garam ini. Walaupun demikian, sekali lagi saya menegaskan, kita akan menguatkuasa sepenuhnya dan juga akan mempergiatkan tindakan penguatkuasaan secara komprehensif, dan juga pendekatan GEG ini akan kita buka semula sekiranya prevalent merokok itu telah mencapai tahap yang bersesuaian untuk kita haramkan sepenuhnya. Terima kasih, Tan Sri Speaker.